Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Yo, what's up sadunya? Serobot je balik-balik. Awak lanjut game Araya ke nak? Game baru, banyak kajik-kajiknya, banyak kejutannya. Kan ikut lo. Okay, bagi kawan-kawan yang nonton Araya part sebelumnya, balik terima kasih. Jangan lupa untuk share video aku. Share balik main game Araya, game baru. Okay, langsung saja lah. Buat continue ya nak. Yeah. 5 petang awak Allah tukar karakter ke cewek awak petang yo. Belum tentu dia balik buat jalan ceritanya lain. Cewek ko disuruhnya pergi ke apa? Pergi ke rumah sakit. Di situ petang awak dia nak. Okey. Wait, Arya! Meleset. Banyak kursi sekali. Oi. Okay. That's right. Cewek ko. You've been acting very strange during high school, especially in our last couple of years. You had serious problems with your mood swings, and it really pushed people away. I was your only friend at the time. Takkannya inyo pergi mencari kawannya ke siku? Okay, itu yang kilik-kilik. Kunci. Kunci. Mak ini kok. Kuat tu. Okey. Kunci juga. Entah menganyo pin cari kawannya sikut, entah terjebak kawannya, entah apa. Ali kurang tahu. Tapi tadi tu apa gini kok. Oi, kau ni madu le. Oh, pergi mencari saklar awak lu. Yo. Berarti ke sekolah. Okay. Oh, ya. Cepet, cik. Cik lain di mana? Cik kuat lagi hanya.
Petang kawan-kawan ada juga yang komen, Bang Ali kok nak main Outlast, katanya. Rencana Bang Ali main Niko dulu, soalnya kawan-kawan lah biar dulu request game RF. Padang lah seru. Seperti padang lah. Ay. Masa Clara cik lagi kau? Okay. Apa bisa yang cikgu dipakai? Bisa tak ide-idenya? Ternyata belum. Aku tambah apa musiknya? Dalam cikgu lah tadi ke ambil fitting yang cik lain tu ya, fitting ambil saklar yang cik lain tu kan. Mak lah aku cikgu kunci lah cikgu. WC Ay, kunya. Ay. Berarti mendingan lah WC Araya aku nak daripada WC apa? Daripada WC apa nama tu? Daripada WC-nya Home Sweet Home. Mana tampik tadi kau? Hah? Sasik wak? Oh siko. Okay. Kayaknya belum ada hantunya nampak lah. Ha. Wait. Assalamualaikum. Masih belum bisa dibuka kah? Okey, dah bisa dibuka. Imam biak ni spare juga sikonya. Kemak lah.
Go. Ambil laptop. Okay. Belum ada kejutan. Jump scare. Kau nak risiko tadi yo. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kalam mulia. Kau ni bisa jalannya? Kau nak bisa jalannya? Tipu je risiko tu. Loading tadi tu buat apa? Okay. Oi. Oi. Dia raya aku tampik nyuruh nak tu. Tak sama ke home sweet home. Tampik nyuruhnya tu. Home sweet home kan ada di lemari. Kau nak tahu apa mahal tu? Siko tak? Tak tahu dah. Siko. Hey. Okay. Marissa. Kunci. Masih belum serobot je hantu. Okay. Banyak pintu yang dikunci di situ mah. Oh, itu orang tu. Suka lah. Sini kunci. Arya, why do you Arya. keep running away? Kayaknya Arya aku kisah persahabatan je. Kalau Home Sweet Home kisah percintaan. Banyak nak kisah orang Thailand tu sama Jawa. Sama Jawa nak. Okay, what is this? Balik kot setiap awak mengambil sesuatu tu ni apa bunyi? Sudah dah ambilnya, tak usah dah. Ke mana? Kalau di Home Sweet Home banyak darah di dinding, tapi kau banyak debu. Banyak kotoran di dinding. Meleset. Aku nak duduk serbuk jantu lah. Cari hantu dulu. Buka ni. Okay.
game save. Mantunya kau. Hai. Kamu lihat ada lilin sikut sana. Cati ambil koran kau, adik. Aduh je bunyi-bunyi. Mengajak tu yo. I have to kill them all before I can start the ritual. Weh, orang mana tu? Orang berasi. Mak gini ke? Sikut. Hey, you! Mati lu mati dia. Takkannya ikut tak hantu tak ni kau. Tapi kok macam pembunuhan ni. Macam ada skenario nemu kau. Itu ni. Kayak rumah sakit melakukan sesuatu yang tak diperbolehkan atau nemu tu. Tak tahu bang dia. Di selawat lu. I have to kill them all before I can start the ritual. Dah lah mungkin hantu itu tu. Hey, you! Capek. Ayah, sama. Janganlah. Mana kini kau? Kau. Okey. Ni rumah sakit lah kau. Balik. Kau isi tadi ya? Hey. Malam lampu yang tadi kau.
Dia nak kasi kau dah. Ai. Kayaknya kawannya kau disekap di siku yo. Kawan si cewek ku. Sahabatnya. Aku nak balik balik aku. Okey, tampik baru. Bisa jam. Kunci. Itu nak hantu tadi ada suara. Kerjasama je hantu orang tu mungkin nak. Aku. Hah? Chapter 2. Rama. Capek nah chapternya. Kejutan ni masih belum ada lah. Aku dah tukar lah orang. Masa yuk ada satpam di rumah sakit yang tak jadi dibuat. Aku live center sekarang. Balik. Do you run on this floor? Kunci. Something's not right today. Ya Allah. Alam. Got a feeling that something bad is gonna happen. Tunjuknya dah. Atau segala pintu kau bisa dibuka. Oi. Kayaknya rumah sakitku melaksanakan praktek-praktek yang tidak benar. Jadi ngaji-ngaji si hantu nak dulu. Alah. Kami di sini perlu hantu. Serubuk jantung mati nak suk-suk no lai. Malik ko. Mak, kejutan hantunya kau nak ada tu. Pun awak cari siku. Hantu tu ha. Pun awak cari siku. Pula bisa buka. Tak ada. Ikut tak ada. Oi. Ada orang menangis teh. Seketik. Ai.
Ya bagak sepam gue nak. Kerajunya di rumah sakit kakakku. Bagi kawan-kawan yang keraju spam di rumah sakit, Anda gigi. Salut Pak. Awak nak taruh. Kita mengalah awak ke siku. Terbuka ko. Okey. Oi. Yul. Cewek betul Yul tadi. Kau bisa garik. Berubah maduknya. Kampret. Hilangnya. Oi, kalah malai. Kunci. Balik dah ke warnet kan. Tempat ni di warnet. Itu tepi dia Din nak tuan tunjuk dong Ay. Astagfirullah. Terkajut ibu nak wali duduk Kampret pak jagung Besar bunuh tu. Naset pun nikah rumah. ขอนำเสนอชุดมีดอเนกประสงค์ชุดมีดที่มีความหลากหลาย มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานหั่น Mak aku suka. Itu tepik boneka tadi ya. Okey, buat cuba risiko. Aku tampik tadi nak. Kemana jalanmu? Oh. Banyaklah pintu ke pintu rumah sakit kau. Kunci dah lihat. Boneka lu lihat
Something isn't right. Tonight feels different somehow. Okey, kawan-kawan. Part 2 sampai siku saya dulu. Ha, nak aduk serabut jantu tu tapi baalai, dia dah siawak lah panjang. Maaf kawan-kawan, nak tahu bang Lik jo game ko tu, entah kok emang jump scare-nya kurang, entah kok kajuk-kajuknya kurang, nak tahu bang Lik tu. Okey, jika ada salah dan janggal bang Lik mohon maaf. Salam gaming.